pertarungan di antara golongan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambung oleh umatnya dengan golongan yang menentangnya. Sama ada yang menentang itu di kalangan Arab, termasuklah di kalangan Melayu hari ini, termasuklah di kalangan ahli kitab yang tahu berkenaan dengan kitab, dan di kalangan musyrikin, termasuk di kalangan golongan munafikin yang munafik. Berlakulah pertarungan di antara Islam dengan yang menolak Islam. Seterusnya Allah mengatakan bahawa akan tiba satu masa yang dijanjikan oleh Allah kepada semua, iaitulah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Ayat ini adalah amaran kepada semua, kepada manusia, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, kepada malaikat, kepada jin, termasuklah setiap yang bernyawa, binatang-binatang yang melata di bumi. Setiap yang bernyawa, termasuk yang sejahat-jahatnya, sehingga yang sebaik-baiknya. Setiap yang bernyawa akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia rasul yang paling dikasihi, malaikat yang muqarrabin, termasuk hamalatul arsh, malaikat yang menanggung arsh ketika berlakunya hari kiamat. Malaikat-malaikat ini juga diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perjanjian yang ditetapkan oleh Allah untuk menegaskan bahawa yang hidup hanya satu saja, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Menepati firman Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap siapa sahaja yang ada dalam bumi, di atas bumi ini, binasa, dan kekal selama-lamanya wajah Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Semua yang lain akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan kepada Allah. Berlawanlah habis-habisan di atas dunia ini. Siapa yang nak ikut baik, ikut baik. Siapa yang nak ikut tak baik, ikutlah tak baik. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguh yang benar itu dari Tuhan, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang nak, dia boleh beriman. Sesiapa yang tak nak, dia boleh kafir. Tiap-tiap kamu akan mati. Kematian adalah satu ketetapan yang wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya akan ditunaikan janji kamu yang akan diberi balasan itu pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran pada hari kiamat kelak mengikut apa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, sama ada mengikut Islam ataupun lawan Islam, dalam semua urusan. Bukan saja dalam urusan yang berkait dengan ibadat, termasuklah urusan yang berkait dengan makan minum. Makan minum ada halal dan ada haram. Ada halal dan ada haram. Yang halal nyata, yang haram juga nyata. Termasuklah pakaian yang kamu pakai, sama ada menutup aurat atau tidak menutup aurat. Ambil daripada yang halal atau yang haram. Termasuklah kenderaan yang kamu naik, termasuklah rumah yang menjadi tempat tinggal kamu, termasuklah percakapan dan perbualan kamu, sama ada percakapan yang baik ataupun percakapan yang jahat. Termasuklah pemerintahan kamu, sama ada pemerintahan yang mengikut Islam ataupun yang tak ke Islam. Termasuklah mereka yang memimpin, sama ada memimpin dengan syariat Allah ataupun tidak dengan syariat Allah. Termasuklah mereka yang menyokong orang yang memerintah itu,
sama ada benar ataupun salah, semuanya akan diberi ganjaran pada hari kiamat kelak. Seluruh urusan hidup ada kaitan dengan tanggungjawab di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dengan fitrah, dengan